Hari ni saya terjumpa mainan kapibara paling comel. Tapi sebelum tu saya hantar mak saya pergi tengok sinema. Diorang tengok Ejen Ali. Adik-adik saya yang lain semua dah masuk dalam bilik sinema. Tadi mak saya teman kita orang minum jus. Lepas tu mak saya pun nak masuk dalam. Bye-bye Umi. Sekarang tinggallah saya dan Opi je. Kita orang rancang nak masuk semua kedai dalam ni. Tengoklah sempat ke tak. Buang sampah dulu. Saya tak tahulah kalau saya ada social anxiety ke tak. Tapi bila saya jalan sorang-sorang atau bawa seorang orang je, saya rasa takut. Rasa macam tak tahu nak buat apa. Tapi bila dah biasa, saya rasa macam okey je kot. Korang, saya dan Opi cadang nak letak bunga kat bilik kita orang. Walaupun memang dah banyak bunga. Lepas tu kapet ni nak letak dekat hallway. Cantik tak? Benda ni nampak macam kapi. Kapi ke? Betul. Lapik kerusi kapibara. Wah, ada squishy guys. Ni lah mainan kapibara yang comel tu. Squishy kapibara. Yang ni lagi comel. Yang ni pula tembikai. Terliur lah. Saya suka sangat squishy. Tengok banyak kapi. Lepas tu Opi rasa dia nak beli beg ni atau yang ni. Cuba korang tolong pilihkan, putih ke pink. Yang ni pula beg baby shark. Wah, tabung kapi. Tengok apa kita orang beli. Teng tanang. Saya dan Opi kalau ada duit memang beli benda ni je lah. Biasalah perempuan suka skincare. Lepas tu saya nampak kedai game. Mahal tu. Kita naik. Saya tiba-tiba rasa haus. So, saya pergi beli air. Yeay, saya suka minum. Lepas tu tiba-tiba ternampak ni Squid Game. Diorang pun dah habis tengok movie. Lepas diorang keluar sinema tu guys, diorang discuss pasal Ejen Ali. Best ke cerita dia? Umar kata best. Kena boykot. Kita pergi makan malam dulu. Hidangan chicken chop ni Mayam seorang punya guys. Ada kari ikan. Kari dia kan macam masak lemak. Lepas tu dia bagi nasi satu bowl. Bila adik-beradik ramai, terus nampak macam keluarga jauh datang makan sama-sama. Korang perasan tak baju Mayam sama dengan Opi? Saya rasakan hadiah terbaik untuk perempuan adalah makanan. Ini dessert cendol pudding. Sedap. Dia rasa macam puding. Kita orang semua kongsi-kongsi je sebab kenyang kan. Dan ni pula bag coklat. Peace keluar dari tandas. Tengoklah kerabat-kerabat mak saya ramai kan. Lepas tu kalau adik-beradik ramai perempuan, inilah jadi. Biasalah tu pukul-pukul asalkan tak ada yang mati. Asalkan tak jatuh eskalator. Tengok mata Opi sebelah ada triple eyelid. Dah tak rata. Balik rumah kita unboxing dulu kita punya skincare. Ini dinamakan toner pad. Viral kat Korea. Bobble pula dah tidur.